Penduduk di Kariah Tambun bergilir menyediakan juadah berbuka puasa di masjid dan surau sekitar kawasan berkenaan. Selain untuk jemaah, hidangan yang dimasak setiap hari itu juga memberi rezeki kepada penuntut Universiti Pengajian Tinggi IPT berdekatan dan pada masa sama membantu mengurangkan perbelanjaan pelajar terutama dari golongan B40. Menurut Ketua Whip Ahli Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman, pihaknya menyumbang RM10,000 untuk disalurkan kepada masjid-masjid dan surau untuk tujuan tersebut melalui program MBI Prihatin. Kita mendidik daripada peringkat awal. Dan pengurus masjid pun memberi kerjasama dan memberi ruang. Tak ada pula kalau orang pelajar datang ramai pergi halau, tak ada. Makan apa yang ada, kita makan sama-sama. Menurut Datuk Mazlan, selain niat bersedekah melalui juadah berbuka itu, ia juga bertujuan menarik lebih ramai golongan muda untuk mengimarahkan masjid. Sangat jimatlah sebab macam kalau buka puasa kan macam kalau beli kat bazar pun ada dalam RM10, RM20 macam tu kan. So kat sini jimatlah duit lah kan? Jimatlah. Sejujurnya jimatlah duit kalau buka puasa ke masjid tu. Dalam masa yang sama dapat ukuah rapat dengan umat-umat muslim yang lain. Saya itulah dapat mengurangkan kos semua, dapat makan kat sini itulah meringankan beban semua orang lah macam tu. Antara masjid yang mengambil pendekatan tersebut ialah Masjid Saidina Umar Ibni Al-Khattab, Masjid Ulu Cemor serta Surau Kampung Cik Zainal Masjid Ulu Cemor dan Kampung Cadak.